Aku kalau pergi pasar nampak ikan cencaru besar-besar, mesti aku beli 2-3 ekor. Balik rumah suruh bini buat cencaru sumbat. Dia punya cencaru sumbat memang sedap. Yang ni kalau aku puji pun tak apa, sebab jarang-jarang je ada cencaru besar-besar macam ni. Jap aku tanya dia apa yang dia sumbat dalam cencaru ni. Ni apa ni? Bagi ni resipi cencaru sumbat ni. Bawang merah, Bawang merah, bawang putih, belacan. belacan, Lepas tu bakar satu kulit. bakar dengan kulit. Lepas tu? Lepas tu kulit sekali tu tumbuk. Hancur. Oh, tumbuk sekali dengan cili kering. Lepas tu lepas hancur, Goreng. goreng apa? Goreng sambal dulu ke goreng ikan? Sambal dulu. Sampai Goreng masak. sambal. Goreng sambal sampai masak. Lepas tu Dah guna masak tu, lepas tu angkat sambal tu, masak sumbat. sumbat. Sumbat kat mana? Kat mulut? Kat punya badan dia. Oh, kat badan siapa? Pakai badan dia. Badan siapa? Ikan dicarum. Oh, badan ikan. Oh, sumbat belakang ke depan? Belakang. Sumbat belakang. Lepas tu? Belakang tu, minyak panas tu betul goreng. Oh, kata goreng. Dah, itu je. Itu yang rasa masam-masam tu letak apa? Asam Jawa. Oh, asam Jawa. Garam, ajinomoto, gula campur sekali lah. Oh, okey. Senang je lah. Okey. Sekian resepi ikan cencaru sumbat dari isteri saya yang tersayang. Maaflah kalau tak jelas resipi ni. Wife aku hulung mic je, dia dah nervous.